kita sambung satu sifat lagi daripada sifat-sifat yang dikeji, iaitu bab al-ujbu. Al-ujbu iaitu kalau kita nak buat arti bahasa kapung perasai diri. Kalau nak bahasa itu sikit, iaitu bermegah-megah dengan diri sendiri. Al-ujbu. Sebab tu diberi takrif. Memberi takrif oleh ulama dengan katanya membilang besar ia akan dirinya atau satu kelakuan daripada segala kelakuannya, seperti ilmunya dan ibadahnya. Membilang besar diri dia sendiri, makna dia rasa diri dia ni besar, comel, molek. Itu dipanggilkan al-ujbu, ujub. Ini satu sifat yang bahaya lah. Kalau orang-orang rasa kata dia ni besar, dia ni molek, ataupun kelakuan dia, ilmu dia ni molek, ilmu dia ni cukup, ilmu dia ni, ataupun ibadat dia ni comel, ibadat dia ni molek, ibadat dia ni banyak, perasaan lagu tu dipanggilkan ujbu. Ujub. Dan tiada takut ia akan hilangnya. Tak berasa kata hilang, tak berasa kata boleh jadi hilang nikmat yang dia ada. Dia ada ilmu ku tak hilang dah. Harta yang ada banyak, rasa pengah harta tak hilang dah daripada dia. Dan lupa ia akan bahawa semuanya pemberian Allah Ta'ala baginya. Maka dia terlupa kata hak ia ada di tangan dia tu daripada Allah yang beri pada dia. Ini panggil ujub. Iaitu perasaan kata dia ni molek, dia ni cukup, dia ni besar, dia ni perasaan seorang dia. Tak kira dari segi mana dah. Dari segi harta ke, dari segi ilmu ke, dari segi ibadat ke. Pada rasa kata benda ada dia tu tak hilang. Bukan terlupa pula kata hak ada dia tu bukan mari daripada poket dia, mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terlupa kata tu mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dipanggil ujub. Sebab tu penyakit ni bahaya. Biasa penyakit ni dia rasa kata dia ni cukup dah. Dia tak ada ukur dengan orang lain lagi. Kalau dia ukur dengan orang lain, dia takabur pula. Yang beza takabur dengan sikit lah. Ujub ni dia ada mainnya diri dia sendiri lah. Duk main perasaan kata dia ni cukup, dia ni molek ni lah. Dia tak ukur dengan orang lain. Tapi kalau takabur tu dia lakoh dia sikit. Lakoh dia ukur dengan orang lain. Sebab tu ulama kata ujub ni sebab bagi takabur. Kalau tak ada ujub, dia tak ada takabur. Mana kalau dia tak perasa kata dia molek, dia tak pergi nak ukur, dia tak ukur dengan orang lain. Kalau dia tak molek, dia rasa tak molek, apa nak ukur dengan orang lain. Sebab tu bukan tak usah sebut nikmat dia. Nikmat tu yang kita, masalah tu yang kita ilmu misal. Bukan tak usah sebut. Tapi kita sebut di atas jalan katanya Tuhan yang beri kita. Kita tak kuasa apa. Kalau Tuhan tak beri, tak ada apa kita. Lepas tu boleh jadi nak hilang pada tiap-tiap masa. Pergi mana pun boleh jadi nak hilang ilmu kita. Kalau itu tak apa, tak ada ujub. Sebab kita tolak klik kepada Tuhan dia. Hak sah. Bosannya kita kuasa kita sepengah biar korong dia. Korongnya lagu tu. Dia boleh harta banyak. Seni dia, kayu dia. Bo kata Nabi Musa meminta sedekah, minta kerak, minta zakat. Dia kata aku cari sendiri. Aku cari harta sendiri dengan titik peluhku, tak ada dah. Bergaduh dengan apa? Lupa kata dulu dia sesak. Kaya saat itu satu sebabnya Nabi Musa doa dia baru Tuhan buka rezeki pada dia kaya. Lupa tu. Kuasa kata dia dengan orang dia, dengan pandai dia. Akhirnya hak tu juga jadi sebab kebinasaan dia binasa.
Gelai dalam tanah. Tak suk lagi patak sampai hari ni. Nah, sampai hari kiamat duk gelai tahu kata nak suk mana. Inilah yang katanya manusia jangan terlupa kepada tunya, pada asal dia. Asal dia gapo? Asal dia beranak mari tak erti pun sekali. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa, tak erti apa-apa, nak kecek tak erti, dengar tak faham, panas saya tiak saya panas, nak oyak atau ya sakit pun tak boleh kot apa. Tu sebab tu kalau terlupa pada tunya, terlupa pada asal je jadi lagu tu. Jadi puasa kata dia pandai, dia reti, dia cara sendiri, dia boleh sendiri, lupa kepada apa Tuhan yang menjadi. Tu bab wujud dah, ingat molek kita. Tapi kalau orang seorang kalau tengok nikmat di atas dia saat itu, kata maka jikalau melihat ia akan nikmat Allah Taala atasnya, tu hawi nikmat dia dengan ilmu, amal dan lainnya, dan takut ia akan hilangnya. Dia tengok nikmat hak ada di tubuh dia, dia rasa hak ni tu hawi bila-bila masa nak ambil boleh. Kalau bab ilmu kita kira mudah-mudah, orang seorang alim. Kalau Tuhan nak ambil betul ya, Tuhan nyanyok ilmu tak ada lah. Hak lain tu bish. Kita tanya dia tu tak boleh. Dulu tak apa, dia tak nyanyok pun kita tanya dia jawab kena, tapi lah ni tak boleh lah. Kena nyanyok dah jawab ikut dah, tak tahu kata apa. Habis dah ilmu. Hak lain tu pergi berat lah. Kelip mata. Apa? Duk ceramah, duk gapo sedap. Pak, wal iyazbillah minta jauh lah dia. Jadi emang lidah jadi pandak. Kecek tak putih, orang giringan tak faham. Habis. Duk mana? Tu kena ayat ada. Sebab tu kalau orang seorang tengok kepada ilmu hodok ada dalam tubuh dia, ataupun amal yang dia boleh buat hari-hari ni, ataupun lain pada tu daripada harta dan sebagainya, dalam hal tu dia takut akan hilangnya duk fikir sama hak Tuhan beri ni kat aku ni. Boleh jadi Tuhan nak ambil bila masa pun boleh. Dan sukacita ia dengan nikmat Allah Taala atasnya. Dalam hal tu dia tengok nikmat yang ada dalam tubuh dia, mujurlah Tuhan beri kat aku, ingat ke Tuhan? Kerana nikmat itu datang daripada Allah, maka tiada ada ia ujub. Tak panggil ujub tu. Makna kata selama mana kita duk ingat kepada humbi, tak panggil ujub. Ikut nikmat apa? Tengok pada ilmu ada dalam tubuh kita, ni mari Tuhan ni. Ujurlah Tuhan beri kat aku, pas bila masa pun dia boleh ambil. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Panggil ujub lagu tu? Tak. Tapi orang ni ujub lagu mana? Hak sana ni. Tengok ilmu hak dalam tubuh dia, aku ni alim. Tak ukur orang lain, dia sore je, duk main sore je. Aku ni alim. Aku ngaji banyak nak boleh alim tahun ni. Bulu kok tak berhenti menyatak, tak berhenti aku ngaji. Duk fikir lagu tu terlupa kepada Tuhan waktu nak ujuk. Terlupa pada Tuhan yang memberi. Terus sebab tu kita jangan jadi rupa ni dah. Lepas tu syaitan ni yang mudah sangat dia nak seling dia. Dia nak kita nampak kata molek dah. Kata kita buat amal banyak, dia mai bucu amal banyak tu. Mai pak mung ni amal banyak. Dia mari duk rosak kita. Kita pun mudah nampak lagu tu, aku ni banyak sungguh. Geno. Demo tu, kalau nak ukur demo nak jadi kau lain dah. Nak ukur dengan demo nak jadi kau lain dia terkabur.
Bila duk main sore, aku ni mau waktu sejid. Kapik waktu lagi aku. Duk main duk pilih sore dia, hak nikmat tu yang bagi dia daripada amalan-amalan. Lupa kata hak tu taufik daripada Allah Taala. Bila masa pun boleh hilang. Bila masa pun Allah Taala boleh tarik. Hak tu jadi ujub. Sifat ujub ni kena jaga molek dah. Sifat ni kena jaga molek, sebab sifat ni adalah yang kata, dan bahwasanya ujub itu kelakuan hati yang dicela pada syarak. Ingat molek. Perasa ni dia, dok perasa kata dia cukup, dia gapo sampai lupa kata Tuhan beri dia ni tu. Tak takut sikit habuk kata satu hari boleh ada Tuhan ambil klik. Hak tak ni tu perasa lagu tu sifat hati dok dalam yang dicela oleh syarak. Makna syarak tak setuju, syarak tak kena, agama tak kena lagu tu. Janganlah rasa itu. Masa sekarang aja macam ni. Masa kita tak khabar atau kita ada sifat ni, tu takut. Apa tu kita kena kenal molek ni, sifat ni kita kena kenal molek dah. Kita kenal molek. Apabila kita rasa kata kita molek, siapa terlupa kata hak tu mari pada Tuhan, tak takut satu sikit habuk kata Tuhan akan ambil jadi wujud. Dan kita duk main gitu. Malah hati kita sore tu. Duk sore mikir aku ni molek, aku ni comel, siap selera. Ingat molek dah. Ingat molek. Subhanallah. Semua sebi Tuhan boleh ambil klik tarik pada setiap masa. Bak ilmu, bak amal seperti tu juga. Duk boleh beramal, boleh beramal. Satu ketika mai sakit demam, nak mari masjid tak boleh. Boleh juga. Harta tak nak kecek, harta duk nampak hari-hari kita, Tuhan beri kekayaan kita satu hari, Tuhan ambil dengan sekelip mata, boleh jadi juga. Bak dia tuan dah. Kalau kita klik di situ, ramai lah. Hak lupa situ tu masalahnya, lupa di humi tu masalah. Sebab tu dia kata kelakuan hati. Ni kelakuan hati bukan kelakuan apa zahir tak dah. Makna dia zahir tak nampak wujud ni. Hidup dalam hati. Perasalah hati sore tu. Yang dicela pada syarak, yang dibenci oleh syarak, yang tak setuju oleh agama kita. Dia kata dan ujub itu sebab bagi takabur. Nak jadi takabur mari daripada mana? Mari daripada ujub dulu perasa. Duk perasa sore lama-lama dia pergi ukur dengan orang lain. Beza mana kah ujub dengan takabur? Kita ada saat ni. Ujub duk sore dia duk perasa kata dia molek tak ada ukur dengan orang lain. Tapi apabila takabur dia pergi ukur dengan orang lain. Supaya syaitan boleh ukur dengan Nabi Adam lah. Ana khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Dia ukur dengan Nabi Adam. Mu jadi aku daripada api, mu jadi dia daripada tanah. Perasa kata api lebih mulia daripada tanah. Maka jadi takabur dengan lagu tu. Takabur dengan lagu tu. Kena ingat ni. Kena ingat molek. Batrul haq wa ghamtun nas. Takrif sebagai takabur. Makna batrul haq ni membantah akan kebenaran. Hak benar kita tak turut. Wa ghamtun nas, dan kita pelekeh-pelekehkan orang. Mau tengok demo. Gerak dia tu. Baik aku. Siap. Tarik dia tu. Itu makna apa? Pelekeh orang. Baik aku, puji diri perasa dah. Maka apabila lagu tu pergi ukur dengan orang tu, dia takabur. Jaga ni. Itu jangan duk rasa kata demo rendah, demo lekeh, kita molek. Jangan gitu. Tak boleh. Orang mukmin tak boleh buat gitu. Tu takut ni, sifat takut. Sebab takabur ni buat habis segala amalan kita. Bodoh ukur dengan orang gitu. Menjaga molek. Dia kata tambahan lagi
membinasakan ia akan pahala ibadat. Siap. Takut ni. Ujub ni sifat yang Tuhan benci. Tambah lagi dia boleh membinasakan pahala ibadat. Makna kita buat ibadat serta dengan ada ujub, habis pahala. Tak boleh deh. Kita buat ibadat kan apa? Nak dapat keredaan Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala redha, dia beri pahala dia. Dia kita buat molek, beri pahala. Tuhan tak sia-sia pahala orang buat baik. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Tuhan tak menghilangkan pahala orang buat baik. Kita buat baik, Tuhan tak sia-sia kita. Kebaikan kita bukan tak beri pahala. Tapi nak boleh pahala saat ni kena ada syarat dia. Syarat dia mula-mula kena ikhlas pada Allah, yang kedua kena buat betul dengan hak syarat aja. Boleh pahala dah. Pahala ada dalam jabai kita, dalam kerani kita, dalam beg kita tu. Kalau kita buat tak kena, hilang pula dah. Nak boleh pahala tu kena usaha dah. Boleh pahala. Pahala dalam beg dah, dalam tangan kita dah. Boleh jadi hilang pula dah pahala tu, habis pula dah pahala tu, hancur pula dah pahala tu. Dengan apa? Dengan beberapa perkara. Apa hati? Kita sebut lepas-lepas dah. Kita ingat hati. Deki dia. Deki boleh membatalkan pahala. Innal hasada ya'kulul hasanah. Kita baca hadis lepas dah. Sungguhnya deki boleh memakaikan akan al-hasanah pahala. Deki boleh habis pahala. So, kemudian mari sini dia kata ujub hak ni, perasaan hak ni pun boleh habis pahala juga. Ingat saya kata tambahan lagi membinasakan ia ujub hak ni akan pahala ibadah. Telah berfirman Allah Ta'ala, dia bagi ayat. Ayat bersakut dengan ujub. Wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam tughni 'ankum syai'a. Ayat ni bersakut dengan peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni tahun apa? Tahun ke-8. Lepas pada Nabi buka Mekah tahun ke-8. Nabi kita ni dia kena halau daripada Mekah, dia hijrah pergi kepada Madinah, duduk di Madinah 8 tahun. Bahawa siapa tahun ke-8 Nabi klik mai ke Mekah mula. Nabi klik ke Mekah tu, Nabi klik dengan tentera ramai 10,000. Mana orang Islam ramai dalam Madinah. Nabi buat klik 10,000. Namanya masuk Mekah. Masuk Mekah tak ada biar lawan. Tak biar lawan seorang habuk. Nabi klik Mekah tahun ke-8. Tengok Nabi tu baik pergi 2 orang. Nabi dengan Abu Bakar. Nusuk tu baik. Nusuk tu baik. Tu baik hidup dalam gua Sok 3 hari. Lepas tu baik daripada gua Sok tu pergi cari potong jalan lain, jalan tepi laut tu, tak pergi jalan orang jalan ramai sebab nak menusuk daripada kafir. Musyrikin duk cari. Dia cari rata Nabi upah orang pula siapa jumpa Nabi 100 ekor unta. Kira hidup ataupun mati hari nak beri 100 ekor unta. Lepas tu suruh Akah pergi cari tu dia. Pergi cari kapal tu. Bawa dekat dengan Nabi. Bergelai kuda, kaki kuda 3 kali tu kita tahu kisah dia. Tak kena panjang lah situ. Konoknya Nabi lari tu baik. Nusuk tu baik. Duduk di Madinah. Tahun mula-mula 2, 3, 4, 5 ni 7. Botah ke-8 klik mari Mekah semula. Bukan tahun mula-mula tu Nabi klik dah. Tahun yang ke-7 Nabi tahu klik. Tahun ke-6 tu Nabi mimpi kata dia boleh buat klik buat umrah. Pihak ke sahabat dia klik buat umrah. Sahabat pun pakai umrah siap. Niat umrah siap. Bawa siapa kerak jalan pun dia kata orang Arab Quraisy sekat tak boleh masuk. Maka situ tak boleh masuk. Tahun yang ke-6
kena tahlul di tengah jalan. Moleh. Klik Madinah tahun ke-7 pergi buat umrah. Nah, tahun 7 buat umrah. Buat perjanjian dengan Wei Quraish ke apa? Wei Quraish apa ingkar janji, musnahkan janji, berlakulah peperangan. Nah, tahun ke-8 Nabi klik. Klik training bukan klik nusuk dah. Klik ni tunjuk dah 10,000 tentera Islam mari nak klik membebaskan Mekah, memerdekakan Mekah daripada tangan orang musyrikin Quraisy. Tahun ke-8 klik 10,000 masuk Mekah. Nabi tunduk di atas unta dia, syukur benar ni. Siapa masuk dalam rumah Abu Sufyan, orang tu selamat. Siapa masuk dalam rumah dia selamat. Siapa duduk dalam masjid selamat. Selamat, dia tak ada nak bunuh, dia mari nak membebaskan Mekah daripada tangan orang kafir musyrikin. Pakak lari berfakak. Ada dia nak lawan seorang Abu masuk ke Mekah pada tahun tu, siapa boleh buka Mekah. Boleh buka Mekah juga ambil orang kafir musyrikin duduk di masjid penuh penuh duduk di masjid depan Nabi. Nabi kata, wahai orang kafir musyrikin Mekah, apakah fokmu suka aku nak buat dengan fokmu hari ni? Moga dulu Muhammad aku, hari ni fokmu duduk depan aku lah kau. Aku nak buat dengan fokmu. Maka pun dia jawab, hai Muhammad, mu tu anak saudara, mu tu saudara kami. Mu tak buat nyanyi kepada kami. Maka Nabi kata, izhabu fa antum tulaqa. Gilah fokmu hari ni, aku lepas habis fokmu. Waktulah pakak masuk Islam, berderu-deru masuk. Idza jaa nasrullahi wal fath ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Berpuak-puak masuk Islam. Pakak mari masuk Islam dengan Nabi. Tengok Islam. Kakak. Lepas pada tu berlaku peperangan Hunain. 10,000 hak mari dengan Nabi, campur pula dengan hak di Mekah tu 2,000, jadi berapa? 12,000. Ni perang di Hunain. Duduk di antara Mekah dengan Taif, duduk tengah negeri Hunain. Nabi pergi situ 12,000. Adalah sebab-sebab dia tu kita tak kena masuk lah. Kita nak di betul ujub ni. Nak di sifat ujub ni. Bahaya sekali sifat ujub ni. 12,000. Terbit daripada Mekah nak pergi kepada Hunain 12,000. Tak pernah berlaku lagi tentera Islam ramai seperangan ni. Tak pernah berlaku lagi. Terbit pergi di tengah-tengah jalan saat ni orang Islam mari perasaan ujub mari. Dia kata wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum. Pada peperangan Hunain ketika kamu tu berperasaan dengan kebanyakan bilangan kamu, mari pak sahabat ataupun orang Islam masa tu kata hari ni kita tak kalah dah. Sebab apa? Kita ramai hari ni. Lupa kata benih-benih tu bukan daripada ramai. Hak lepas-lepas dah tak ada ramai sahabuk benih. Badar 313 gulawan dengan 1,000. 313 hak Islam, 1,000 orang Islam, orang kafir. Benih. Nak marah? Uhud 1,000 dengan 3,000. Bahkan 700 ya. 300 tu kelik fok munafik. Tinggal ada 700. Benar juga Uhud. Tak biasa banyak ni. Botret ni mari banyak berasa megah lah latih. Jadi sahabat pun ada baru masuk Islam ni. 2,000 ni baru masuk Islam, iman tak ada kemah lagi dalam hati. Berasa kata, ai fok kita ramah ni tak Allah dah. Buku sejarah ni kita kena reti. Sebab apa pula kita reti sejarah, kita boleh mari padu dengan kita hari ni. Kita ambil pengajaran daripada sejarah, mari buat ukur dengan kita hari ni.
Kita ni banyak tak lah ni? Banyak buat kita. Berapa orang Islam hari ni? 2,000 juta lebih. Di atas dunia ni. Mana ada negara Islam yang boleh kecek orang takut? Ada tak? Ada. Bukan negara Islam takut kepada orang lain, ada. Ngaraman ni ni kita nak satu tak boleh. Nak ya tu kita ni bekai, tak boleh nak tunjuk. Tak boleh tunjuk kekuatan kita. Dan kita banyak. Agama yang kedua hari ni dalam dunia Islam. Pertama Kristian. Ramai. Tapi mana kekuatan? Tak ada. Supaya buih di laut. Batu kekuatan kita bukan agama. Kekuatan kita dengan kekuatan iman. Mana? Sebab tu orang dalam kalangan 12,000 saya duk puasa ujub hari. Kita ramai ni tak Allah dah. Falam tuni ankum syai'a, tu aja tu. Maka tidak boleh nak tolong, tidak boleh nak mengkaya akan kamu oleh bilangnya ramai saat ni suatu pun makna hak ramai saat ni tak boleh nak benar perkara ni. Sungguh 12,000 orang pergi dengan kemah hati ni benar. Bagi siapa di pada Hunain, orang Hunain tahu dah kata Islam nak mari, pok dia menusuk kiri kanan duk menusuk. Bagi Islam ada tengah, tu baik sekaligus panohlah. Maka kepung sekaligus itu. Islam duk tengah, pok dia duk menusuk tepi kepung. Apabila kepung itu lari kita tahu lah. Hak sat ni, hak puasa megah banyak sat ni. Lari hundur belakang belicing lagi. Yang tetapnya Nabi SAW tak lari. Dan juga sahabat-sahabat Kemah tak lari pada peperangan Hunain. Itulah yang Nabi seru. Di mana orang ahli Badar, di mana panggil seru-seru, pakat maru beripung orang hak Kemah saat ni. Itulah lawan siapa benar. Hak palsu saat ni lari ke level itu. Tu ya. Nah, kekuatan kita bukan dengan kekuatan tenaga, bukan dengan kekuatan apa senjata, bukan dengan kekuatan bilangan, tapi kekuatan kita kekuatan iman. Tengok Gazah ada apa orang Gazah, tentera ada apa orang Gazah. Halah dak? Tak halah. Apa hari ni tak halah. Mati suku, benar halah suku. Boleh mati tak nak kecek. Tapi halah tak halah. Berapa orang yang tahan? Tentera apa orang di Gaza? Berapa orang yang pun cukup? Halah tak halah. Siapa saat ni tak halah lagi? Tu umat Islam dah. Kalau duk megah dengan ramah, ni kita lah ni megah. Duk berasa ramah. Boleh apa? Boleh kena tindah oleh orang. Boleh kena buat nyanyi oleh orang. Boleh kena hina oleh orang. Gitu. Sebab tu inilah ayat yang bersangkut dengan ujub. Tak boleh buat apa. Ada sifat perasaan ni habis. Maka akhirnya hundur habis orang yang duk perasaan ni. Hak tak perasaan tu hak tetap dengan Nabi. Siapa Nabi perang tak kalah. Siapa orang Hunain pun lari. Nabi boleh panggil kelik semula orang hak sahabat sana ni. Hak lari dah pun dengan suruh Nabi khabar hundur kelik masuk dalam medan peperangan semula. Benarnya hundur saat ni dosa besar hundur le perang ni dosa besar. Duk tengah perang dengan seteru hundur belakang lari. Hundur belakang lari waktu dosa besar. Tak boleh nak hundur. Kalau berdepak dengan seteru bila lawan sah mati benar dua tu. Mati syahid benar. Betul tak? Sebab tu Nabi tak hundur. Nabi kata anan nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Kata aku ni nabi tak dusta sikit apa pun. Duk panggil sahabat dia.
Tak, pergi mari beripung semula siapa boleh lawan. Tu peperang yang Hunain dah. Pucuk puahlah. Pucuk ada ujuk. Ujuk kan. Jangan hidup puasa dah, buat kita hidup puasa. Dan kita hidup puasa kata pok kita ni molek. Kadang-kadang kita duk ukur dengan orang lain ni. Orang saya kata pok kita ni, pak kita ni, kampung kita ni tempat ilmu, tempat gedung ilmu, tempat gapo duk puasa. Seramai Mekah. Duk puasa. Ada kok bakak ni lebih pada kita boleh jadi. Kok bakak. Kalau kita pergi Mesir hok duk boleh nombor 1 bakak. Mau kita tak ada boleh nombor 1 dalam negeri sia semua pok ngaji pok nak satai di mana boleh nombor 1 bakak. Awak kita ni orang kata awak kita ni sekolah Melayu ramai, sekolah Islam ramai, pondok pun banyak pergi nerimo. Puasa kita. Duk puasa. Awak katanya kalaulah kita tak buat sungguh, kalau duk main puasa gitu tak benar, tak jaya. Dan puasa bercakap dah kita ni, puasa bercakap dah. Tahu bila kata kita lemah, baru lagi ukur dengan orang boleh tahu kata kita lemah. Apa kita mengaji ni bercakap dah dia. Ngak ikraq ngapa? Bagi siapa lu nak ripat tu. Cik Arab terdemo kita duk belakang su. Lepas tu kita katanya jangan hidup perasa. Buah. Hanya hidup perasa. Perasa ni bahaya dah. Itulah. Contoh tu hewi tengok dah ada peperangan Hunain bagi sahabat. Bagi sahabat Nabi. Lari bilicing, malaikat orang hak tetap, orang hak beriman sungguh, hak itulah tetap. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikat, syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsih. Nabi kata 3 perkara yang membinasakan kita. 3 perkara ni buat kita binasa. Binasa sini makna binasa di segi pahala, binasa di segi akhirat. 3 perkara. Jaga-jaga. Yang pertama syuhun muta'. Kupik. Kupik, kedekut. Ni bahaya juga kedekut. Ni dah kupik. Ada banyak dia tapi kok saya berdoa nah. Saya berdoa orang mari minta kerak pun kupik. Bagi pakai masking pun kupik. Ni bahaya sah. Yang kedua, wahawan muttaba'. Keinginan nafsu yang diturut. Ada nafsu, hawa nafsu yang kita turut dia. Ikut dia suruh gapo turut belaka hawa nafsu tu. Maka tu pun bahaya juga, binasa juga. Yang ketiga Nabi kata wa i'jabul mar'i bi nafsi, menyukakan dan membilangkan baik oleh seorang akan dirinya. Ni ujuk ni. Nak bilang baik diri dia sendiri, dia ni molek, dia ni gapo. Ni Nabi kata 3 perkara ni yang boleh wakwi orang saat ni tu binasa. Binasa dari segi akhirat. Sebab tu kita jagalah pada sifat ni. Nak bakal jaga ni. Duduk kecil hari ni bukan nak tahu saja. Amal diri pun bukan nak tahu saja. Apa kita nak jaga hati kita. Ya jaga molek. Buat lebih banyak. Lepas tu kena berasa kata sikit. Buat banyak tu. Hidup puasa tak ada, tak cukup. Dia tak jadi ujuk. Tapi dia berasa banyak bila, puasa cukup bila, nak jadi ujuk. Kena, nanti jaga molek insya-Allah taala. Kita sambung insya-Allah pada minggu yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Baik, kita masuk